Tiga remaja lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Parit Buntar hari ini atas pertuduhan merogol seorang remaja perempuan berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah rumah 3 minggu lalu. Dua daripada tertuduh yang masing-masing berusia 17 tahun, manakala seorang lagi berusia 15 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Salwa Asmari Abdul Rahim. Mengikut pertuduhan, ketiga-tiga tertuduh didakwa secara berkumpulan telah merogol mangsa di sebuah rumah di Parit Haji Amin, Kuala Kurau pada pukul 2 pagi 7 Februari 2026. Bagi kesalahan itu, kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 375B Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak melebihi 30 tahun jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Amira Nabihan Syahrir, manakala ketiga-tiga tertuduh diwakili Peguam Bela Muhammad Sariman Mat Serat. Terdahulu, Amira Nabihan mencadangkan jaminan sebanyak RM1,000 bagi setiap tertuduh bersama syarat tambahan tidak mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan sehingga kes selesai. Bagaimanapun, Muhammad Sariman memohon jumlah jaminan dikurangkan atas alasan semua tertuduh memberi kerjasama baik sepanjang siasatan selain bukan bersalah berulang serta mengambil kira faktor musim perayaan yang bakal tiba dan memerlukan persiapan kewangan keluarga. Mahkamah kemudian membenarkan setiap tertuduh diikat jamin sebanyak RM500 dengan syarat tambahan tidak mengganggu mana-mana saksi pendakwaan sehingga kes selesai. Dan pada itu, mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada April ini.